Kami akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Saya Mira binti Yusof. Saya Siti Maisara binti Muhammad Tarmizi. Dan saya Syaifah Busha binti Syed Abdul Halim. Kami dari kelas Pendidikan Islam 1. Selamat menonton! Pendidikan bukan hanyalah sekadar proses penyampaian ilmu, tetapi ia merupakan satu cerminan kepada falsafah, nilai dan aspirasi sesebuah negara. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai fasa yang tidak mudah, iaitu dipenuhi dengan pelbagai cabaran, konflik. Namun, ia merupakan satu titik perubahan yang telah menyumbang kepada sistem pendidikan yang kita kenali pada hari ini. Dalam bahagian pertama video kali ini, kita akan bersama-sama menyelusuri sejarah perkembangan pendidikan di negara kita secara kronologi, bermula dari zaman tradisional yang berasaskan agama dan budaya kepada dasar-dasar moden yang telah membentuk sistem pendidikan kita pada hari ini. Perkembangan pendidikan di Malaysia telah bermula jauh sebelum kedatangan penjajah, ianya melalui sistem pendidikan pondok yang berasaskan agama Islam. Pendidikan pondok berkembang pesat di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Ianya menjadi pusat kepada pembentukan sasiah dan rohani masyarakat Melayu Islam ketika itu. Dan tinggal di pondok dan belajar secara langsung bersama dengan tok guru. Pengajaran berlaku secara bertalaqi, iaitu bersemuka, menggunakan kitab-kitab klasik seperti tafsir, tasawuf, fiqh, akhlak dan pelbagai lagi. Selepas sistem pendidikan pondok, perkembangan pendidikan di Malaysia telah memasuki fasa baru, iaitu apabila penjajah British telah memperkenalkan sistem pendidikan formal yang dikenali sebagai sistem vernacular. Sistem ini dibentuk berdasarkan kaum dan bahasa ibunda. Sistem ini juga merupakan sistem pendidikan rasmi ketika zaman penjajahan. Terdapat 4 jenis sekolah yang ditawarkan dalam sistem pendidikan vernacular, iaitu yang pertama adalah sekolah Melayu yang menawarkan pembelajaran asas seperti membaca, menulis, menyerap. Tujuan sekolah ini adalah untuk menghasilkan pekerja dalam sektor pertanian dan pentadbiran rendah. Yang kedua adalah sekolah Cina, iaitu mereka menggunakan kurikulum dari negara China. Sekolah Cina menekankan pengajaran bahasa Mandarin, sejarah dan budaya Cina. Yang ketiga adalah sekolah India yang berfungsi di kawasan ladang menggunakan bahasa Tamil dan berasal daripada kurikulum daripada India. Yang terakhir adalah sekolah Inggeris yang dihaskan untuk golongan elit dan anak kepada pegawai British. Sekolah Inggeris menawarkan laluan kepada jawatan pentadbiran dan pendidikan yang tinggi. Sistem vernacular bersifat fragmentasi dan tidak menyatukan rakyat. Ini kerana setiap kaum belajar dalam bahasa yang berbeza, sukatan pelajaran yang berbeza dan kurikulum yang berbeza, menyebabkan jurang sosial dan budaya semakin melebar. Tambahan lagi, ianya menyebabkan perpaduan kaum sukar dicapai. Contoh, sekolah Cina Chonghua dan sekolah Tamil Ladang menjadi pusat pendidikan komuniti masing-masing, tetapi mereka saling tidak berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, seperti sekolah Victoria Institution yang hanya menerima pelajar daripada golongan elit atau golongan yang berpendidikan tinggi sahaja ke sekolah mereka. Walaupun sistem ini memberi peluang pendidikan kepada semua kaum, tetapi ia juga menunjukkan satu keperluan pendidikan yang inklusif yang menyeluruh kepada semua kaum. Tahun 1946 menyaksikan satu usaha awal oleh pentadbiran British untuk menyatukan pendidikan di Tanah Melayu ketika itu. Ianya dikenali sebagai Laporan Cheesman. Laporan Cheesman dicadangkan oleh A.W.J. Cheesman yang merupakan pengarah pelajaran ketika itu. Ianya bertujuan untuk menghasilkan satu sistem pendidikan yang dapat menyatukan pelbagai kaum. Matlamatnya ialah untuk membentuk perpaduan melalui pendidikan yang inklusif
dan seragam. Namun, cadangan ini telah ditolak oleh masyarakat Cina dan India kerana menganggap ianya mengancam identiti budaya dan bahasa ibunda mereka. Mereka beranggapan bahawa penghapusan sekolah vernakular akan menghakis warisan dan budaya masing-masing. Penolakan ini jelas apabila Persatuan Guru-Guru Cina dan Persatuan Masyarakat Cina telah menghantar memorandum kepada Kerajaan British. Mereka menegaskan bahawa pendidikan bukan hanya sekadar alat perpaduan tetapi sebagai medium untuk mempertahankan bahasa, budaya dan identiti masing-masing. Laporan Cheesman pada akhirnya gagal dilaksanakan, namun ia membuka ruang perdebatan tentang peranan pentingnya pendidikan dalam membentuk identiti nasional dan kepentingan menghormati kepelbagaian budaya. Laporan Cheesman juga menjadi salah satu penyebab munculnya laporan-laporan seterusnya yang akan saya kupaskan sebentar lagi. Pada tahun 1950, kerajaan British sekali lagi cuba untuk menyatukan pendidikan di Tanah Melayu dengan menghasilkan Laporan Barnes. Laporan Barnes merupakan satu usaha yang lebih tegas berbanding Laporan Cheesman, dengan cadangan utama adalah untuk menghapuskan sekolah vernakular dan menggantikannya dengan sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Matlamat utama laporan ini adalah untuk membina perpaduan nasional melalui sistem pendidikan yang seragam. British percaya bahawa dengan menyatukan semua kaum di bawah satu sistem pendidikan yang sama dapat mengurangkan jurang sosial dan budaya antara kaum. Sekaligus ianya dapat memupuk semangat kebangsaan sejak dari kecil lagi. Namun, cadangan ini telah mencetuskan kontroversi besar terutama dalam kalangan masyarakat Cina. Ini kerana mereka memandang bahawa penghapusan sekolah vernakular sebagai satu bentuk penindasan budaya dan ancaman kepada bahasa ibunda mereka. Penolakan cadangan ini bukan hanya melalui memorandum tetapi melalui demonstrasi terbuka serta penubuhan pendidikan Cina yang memperjuangkan hak pendidikan berasaskan bahasa ibunda. Hal ini menyebabkan cadangan laporan Barnes juga tidak berjaya dilaksanakan. Selepas penolakan kepada laporan Barnes, kerajaan British telah menubuhkan satu jawatan kuasa baru yang diketuai oleh Dr. William Piven dan Dr. Wu Teh Yao untuk mengkaji pendidikan Cina di Tanah Melayu. Hasil kajian ini dikenali sebagai Laporan Fan Wu 1951 dan merupakan salah satu dokumen penting dalam sejarah pendidikan di Malaysia. Laporan ini mengiktiraf kepentingan sekolah Cina dalam membentuk identiti dan jati diri masyarakat Cina. Ia menolak pendekatan asimilasi yang telah dicadangkan dalam laporan Barnes. Sebaliknya, mencadangkan untuk mengekalkan sekolah Cina tetapi kurikulum dan pentadbirannya perlulah dikemaskini supaya selari dengan pembangunan negara ketika itu. Selepas perdebatan panjang antara laporan Fan Wu dan laporan Barnes, kerajaan British telah mengambil langkah untuk menggubal satu undang-undang rasmi, iaitu Laporan Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan ini merupakan undang-undang pendidikan pertama yang digubal di Tanah Melayu dan ianya merupakan salah satu asas kepada sistem pendidikan kebangsaan. Ordinan ini cuba mengimbangi dua cadangan terdahulu, iaitu laporan Barnes yang menekankan perpaduan melalui sekolah kebangsaan dan laporan Fan Wu yang menekankan untuk mengekalkan sekolah jenis vernakular. Pada tahun 1956 menjadi titik perubahan besar dalam sejarah pendidikan negara apabila Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah menghasilkan satu dokumen dasar yang dikenali sebagai Penyata Razak yang dinamakan bersempena nama Menteri Pelajaran ketika itu Tun Abdul Razak bin Hussein. Penyata ini merupakan usaha pertama untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang berteraskan perpaduan dan pembangunan negara. Penyata Razak digubal
berdasarkan semangat kemerdekaan yang semakin hampir dan ianya bertujuan untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum melalui pendidikan. 4 tahun selepas Penyata Razak, Kerajaan Malaysia menghasilkan satu lagi dokumen penting yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib 1960. Laporan ini bertujuan untuk memperkukuh dan memperluas dasar-dasar yang telah digariskan dalam Penyata Razak dengan memberi penekanan kepada asas pendidikan yang lebih menyeluruh dan adil kepada semua rakyat Malaysia. Laporan ini mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk menjadikan pendidikan sebagai alat mobiliti, sosial dan perpaduan nasional dengan menjadikan pendidikan rendah sebagai hak asas yang membuka peluang kepada golongan miskin dan luar bandar untuk mendapat pendidikan formal, iaitu sesuatu yang sebelum ini hanya dinikmati oleh golongan bandar dan elit sahaja. Selepas Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib, Kerajaan Malaysia mengambil langkah penting dengan menggubal satu undang-undang pendidikan yang menyeluruh dan berkuat kuasa secara rasmi, iaitu Akta Pendidikan 1961. Akta ini menjadi tonggak utama dalam penyusunan semula sistem pendidikan negara selepas kemerdekaan. Matlamat utama akta ini ialah untuk menyatukan sistem pendidikan yang berpecah kepada satu sistem kebangsaan yang seragam dan berorientasikan perpaduan. Ia memperkukuh dasar-dasar yang telah digariskan sebelum ini dan menetapkan kerangka undang-undang bagi pelaksanaan pendidikan ini di seluruh negara. Akta ini juga memperkenalkan sistem pendaftaran wajib bagi semua sekolah dan guru serta mewajibkan kelulusan kerajaan untuk penubuhan institusi pendidikan baharu. Ini bertujuan untuk memastikan semua sekolah mematuhi dasar kebangsaan dan menyumbang kepada perpaduan negara. Pada tahun 1964, tokoh pendidikan negara Aminuddin Baki telah mengetuai satu kajian penting yang menghasilkan Laporan Aminuddin Baki. Laporan ini memfokuskan kepada pembangunan pendidikan menengah khususnya dalam aspek teknikal dan vokasional sebagai tindak balas kepada keperluan tenaga kerja negara yang semakin meningkat. Laporan ini mencadangkan agar sistem pendidikan menengah di Malaysia tidak hanya berorientasikan akademik tetapi juga menyediakan laluan kepada pelajar yang berbakat dalam bidang kemahiran dan teknikal. Laporan ini juga menekankan bahawa pendidikan menengah harus menjadi platform untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, bukan sekadar pelajar yang bersedia untuk ke universiti. Menjelang akhir tahun 1970-an, Kerajaan Malaysia menyedari bahawa sistem pendidikan sedia ada perlu dinilai semula secara menyeluruh, maka satu jawatan kuasa khas ditubuhkan di bawah Kabinet untuk mengkaji keberkesanan sistem pendidikan negara. Hasil kajian ini dikenali sebagai Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 yang menjadi dokumen penting dalam usaha memperkukuh kualiti dan hala tuju pendidikan Malaysia. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan benar-benar mampu melahirkan insan yang seimbang dan bersedia menghadapi cabaran pembangunan negara. Laporan ini juga menekankan bahawa pendidikan bukan sekadar untuk pencapaian akademik tetapi juga untuk pembentukan sasiah patriotisme dan semangat perpaduan yang mencadangkan agar kurikulum sekolah dirangka secara menyeluruh merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan prinsip falsafah pendidikan kebangsaan yang mula dirumuskan pada era kini. Menjelang era globalisasi dan kemajuan teknologi, Kerajaan Malaysia mengambil langkah penting untuk menyusun semula semua undang-undang pendidikan yang sedia ada, maka lahirlah Akta Pendidikan 1996 yang berfungsi sebagai satu akta induk yang menyatukan dan menggantikan akta-akta terdahulu termasuk Akta Pendidikan 1961. Akta ini digubal dengan tujuan untuk menyediakan kerangka pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif dan bersepadu selaras dengan keperluan semasa dan masa depan negara. Ia merangkumi semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga ke pendidikan tinggi dan mengiktiraf pelbagai bentuk pembelajaran. Akta ini juga membuka ruang kepada penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran dalam talian, multimedia interaktif dan sistem pengurusan pembelajaran digital. Ini menjadikan sistem pendidikan Malaysia lebih responsif terhadap perubahan zaman dan keperluan industri. Seterusnya, mari kita lihat falsafah-falsafah pendidikan di Malaysia. Terdapat dua jenis falsafah pendidikan di Malaysia iaitu FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan juga FPG iaitu Falsafah Pendidikan Guru. Hari ini saya akan menghuraikan tentang prinsip utama FPK serta prinsip utama FPG.
Kedua-dua falsafah ini menjadi tunjang dalam sistem pendidikan Malaysia, khususnya dalam membentuk insan dan guru yang seimbang, berilmu dan juga berakhlak mulia. Sebelum itu, mari kita lihat maksud FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Maksud FPK ialah asas dan hala tuju sistem pendidikan Malaysia. Ia menjadi panduan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Nama singkatannya JERIS, berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna pendidikan di Malaysia tidak hanya tertumpu kepada akademik tetapi turut memberi perhatian kepada sasiah, nilai moral, kesihatan dan keupayaan berfikir secara kritis. Jadi, mari kita lihat prinsip utama falsafah kebangsaan FPK. Yang pertama, prinsip perkembangan menyeluruh dan bersepadu. FPK dia menekankan pembangunan potensi pelajar dalam semua aspek, iaitu aspek JERIS. Ini bermakna pendidikan bukan hanya untuk lulus peperiksaan tetapi membina insan yang seimbang dari segi ilmu, akhlak dan juga jasmani. Okey, kita tengok contoh. Murid bukan sekadar belajar matematik tetapi juga belajar nilai murni seperti kerjasama dan tanggungjawab melalui aktiviti kumpulan. Seterusnya, prinsip kedua, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Asas pendidikan negara berteraskan ketuhanan sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama rasmi dan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara. Implikasinya, pendidikan mesti mengarah kepada pembentukan akhlak mulia, bukan sekadar kemahiran duniawi. Guru perlu mendidik murid supaya berilmu dan juga beriman. Prinsip yang ketiga, keseimbangan dan keharmonian. FPK mahu melahirkan insan yang seimbang antara keperluan dunia dan juga akhirat. Contohnya, murid dia digalakkan untuk kita capai kecemerlangan akademik tetapi tak boleh abaikan nilai moral, kesihatan dan juga hubungan sosial. Seterusnya, prinsip yang keempat, usaha berterusan sepanjang hayat. Pendidikan tidak berhenti selepas sekolah sahaja. FPK ditegaskan pembelajaran sepanjang hayat agar seseorang terus berkembang mengikut perubahan zaman. Contoh dia, usaha berterusan sepanjang hayat, contohnya program TVET, kursus dalam talian dan pembelajaran dewasa mengukuhkan semangat lifelong learning. Dan akhir sekali, prinsip yang kelima, melahirkan warga negara bertanggungjawab dan berilmu. Matlamat akhir FPK ialah untuk membina insan yang berilmu, berakhlak dan menyumbang kepada keharmonian masyarakat serta kemakmuran negara. Contohnya, kurikulum kini menekankan kemahiran abad yang ke-12, abad yang ke-21 seperti komunikasi, pemikiran kritikal dan juga nilai CV. Seterusnya, mari kita lihat maksud FPG dan juga prinsip utama FPG. FPG bermaksud panduan kepada pembentukan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif, saintifik dan bersedia menjunjung aspirasi negara. Ia menjelaskan bagaimana seorang guru harus bersikap, berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas mendidik. Terdapat 6 prinsip utama falsafah pendidikan guru. Prinsip yang pertama iaitu guru berpekerti mulia. Guru berjiwa pendidik mesti memiliki nilai-nilai murni seperti ikhlas, sabar, jujur dan bertanggungjawab. Maksudnya, guru ni bukan sahaja mengajar tetapi menjadi contoh tauladan seperti role model kepada murid dari segi akhlak dan peribadi. Prinsip yang kedua, guru berpandangan progresif dan saintifik. Falsafah pendidikan guru, ia mengiktirafkan guru sebagai individu yang berfikir ke hadapan dan terbuka terhadap perubahan serta kemajuan teknologi. Contohnya, guru menggunakan aplikasi digital, AI atau bahan interaktif untuk memperkayakan pembelajaran murid.
Seterusnya, prinsip yang ketiga, menjunjung aspirasi negara. Guru perlu memahami dan menyokong dasar pendidikan negara seperti Rancangan Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan semangat FPK. Maksudnya, guru berperanan untuk memastikan murid menjadi warga negara yang cinta akan negara dan berdisiplin. Selain itu, prinsip yang keempat, menyanjung warisan kebudayaan. FPG menekankan kepentingan identiti dan jati diri bangsa. Contoh, guru mengajar murid menghargai bahasa Melayu, adat resam, kesenian serta nilai-nilai ketimuran. Prinsip yang kelima, memelihara masyarakat bersatu padu dan progresif. Guru sebagai ejen perpaduan bertanggungjawab untuk mendidik murid menghormati kepelbagaian agama, budaya dan bahasa. Maksudnya, pendidikan menjadi medium membentuk masyarakat harmoni dan juga progresif. Dan juga prinsip yang terakhir, guru menjamin pembangunan individu. FPG menuntut guru membimbing murid mencapai potensi optimum dari segi akademik, emosi dan sosial. Contohnya, guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid serta memberi bimbingan yang sesuai. Jadi kesimpulannya, FPK dan juga FPG ni saling melengkapi. FPK dia menetapkan matlamat, melahirkan insan seimbang dan juga berakhlak. Manakala FPG dia menjelaskan peranan dan sikap guru dalam mencapai matlamat itu. Guru ialah pelaksana utama yang memastikan ruh FPK ni diterjemah dalam bilik darjah dan kehidupan murid. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada hubungan antara perkembangan pendidikan dengan kedua-dua falsafah tersebut, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Pertama sekali, kita akan lihat dulu kepada hubungan antara perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan tunjang utama yang menjadikan rujukan kepada segala perkembangan pendidikan di Malaysia. Teks FPK menegaskan bahawa pendidikan di negara ini adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, meliputi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, agar lahir insan yang seimbang serta berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, segala dasar perubahan dan inisiatif pendidikan yang dilaksanakan oleh kerajaan sejak merdeka hingga kini tidak dapat dipisahkan daripada kerangka nilai dan matlamat yang telah digariskan dalam FPK. Perkembangan pendidikan di Malaysia dari segi dasar dan perancangan nasional juga jelas memperlihatkan pengaruh langsung FPK sebagai hala tuju utama. Contohnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 dibangunkan khusus untuk menterjemah FPK ke dalam tindakan strategik yang menyeluruh, termasuk menetapkan aspirasi sistem pendidikan seperti akses kualiti, kesaksamaan, perpaduan dan keberkesanan. Melalui 11 anjakan transformasi yang diperkenalkan dalam PPPM, kerajaan berusaha memperkukuh kurikulum, meningkatkan kompetensi guru serta meluaskan peluang pembelajaran setara untuk semua murid, dan semua ini jelas menggambarkan bahawa perkembangan dasar pendidikan negara bukanlah bersifat rawak tetapi berpaksikan kepada falsafah yang sama. Seterusnya, kurikulum kebangsaan juga merupakan satu bukti jelas bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan di bilik darjah. Kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Contohnya, direka bentuk bagi menekankan pembangunan holistik pelajar, bukan sahaja dari aspek kognitif, malah turut merangkumi nilai kemahiran berfikir aras tinggi dan penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Malah dokumen kurikulum seperti DSKP Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral dirancang dengan kandungan yang menekankan pembinaan akhlak, sikap serta penghayatan rohani dan bukan sekadar penyampaian pengetahuan semata-mata.
Bahkan pelaksanaan ini memperlihatkan bagaimana nilai dalam FPK diterjemah secara konkret dalam kurikulum sekolah. Selain itu, perkembangan pendidikan turut memberi penekanan kepada subjek dan aktiviti kokurikulum yang menyokong pembentukan insan menyeluruh. Hal ini terbukti melalui dasar Kementerian Pendidikan yang mewajibkan setiap murid melibatkan diri sekurang-kurangnya dalam satu aktiviti sukan, satu kelab atau satu persatuan dan satu badan beruniform. Langkah ini diambil kerana pendidikan bukan sahaja menuntut penguasaan ilmu akademik, malah turut mengasuh sahsiah, kepimpinan, disiplin serta semangat kerjasama dalam kalangan murid. Aktiviti kokurikulum yang diwajibkan ini secara langsung selari dengan roh falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keseimbangan dalam pembentukan modal insan. Seterusnya, kita akan lihat pula hubungan perkembangan pendidikan dengan falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru atau nama singkatnya FPG menekankan peranan guru sebagai pendidik yang berilmu, berakhlak mulia, progresif, kreatif, berdaya saing dan berjiwa pendidik. Dalam konteks perkembangan pendidikan, guru ialah sebagai pelaksana utama segala dasar dan pembaharuan yang digubal kerajaan. Ini bermakna setiap perubahan dalam kurikulum, pedagogi, pentaksiran maupun teknologi hanya akan berjaya jika guru dapat mengadaptasi dan melaksanakannya dengan baik. Justeru, FPG berfungsi sebagai panduan kepada profesion keguruan dalam memastikan pendidikan berjalan lancar dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Selain itu, perkembangan pendidikan turut menuntut guru menjalani latihan dan pembangunan profesional secara berterusan. Sistem pendidikan sentiasa berubah dengan pesat melalui pengenalan kurikulum baharu seperti KSSR dan KSSM. Penekanan terhadap STEM, KBAT serta digitalisasi PDP. Guru yang berpaksikan FPG harus bersedia menambah ilmu dan kemahiran melalui latihan berterusan, kursus dalam perkhidmatan, seminar serta program CPD iaitu Continuous Professional Development. Sebagai contoh, seorang guru matematik yang mengikuti kursus penggunaan perisian GeoGebra yang mengaplikasikannya untuk mengajar graf fungsi dengan lebih interaktif sekaligus membuktikannya bahawa guru yang progresif, kreatif dan menguasai ilmu terkini menepati ciri yang digariskan dalam falsafah pendidikan guru. Seterusnya, kita akan lihat analisis hubungan di antara kedua-dua falsafah tersebut, yang mana falsafah pendidikan kebangsaan lebih menekankan kepada hala tuju pendidikan negara, yang mana FPK merangka apa yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan, manakala falsafah pendidikan guru pula sebagai panduan guru sebagai pelaksana pendidikan, mana FPG menerangkan bagaimana guru melaksanakan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, mari kita lihat implikasi terhadap amalan pendidikan masa kini. Apakah implikasi terhadap amalan pendidikan masa kini? Yang pertama, implikasi terhadap reka bentuk kurikulum dan pedagogi. Hubungan antara FPK dan FPG memastikan kurikulum di Malaysia dirancang secara menyeluruh dan bersepadu, bukan hanya berasaskan akademik semata-mata. Ia menekankan keseimbangan pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek murid. Guru pula dilatih untuk menggunakan pendekatan pedagogi berpusatkan murid yang menekankan pembelajaran bermakna kemahiran insaniah serta nilai murni. Antara contoh visual, murid belajar secara kolaboratif, aktiviti kumpulan, Part 21 atau PDP interaktif dalam kelas. Seterusnya, implikasi terhadap pembangunan profesionalisme guru. FPG menegaskan bahawa guru perlu memiliki integriti, keikhlasan, komitmen dan sikap progresif. Dalam era pendidikan masa kini,
Guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi melalui latihan, bengkel, kursus profesional dan penggunaan teknologi pendidikan. Ini penting bagi memastikan guru kekal relevan dengan perubahan kurikulum, teknologi dan keperluan murid. Contoh, guru menghadiri kursus dalam talian, sesi PLC, bengkel digital atau sertai komuniti Google Educator. Implikasi yang terakhir iaitu implikasi terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan. Gabungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan juga Falsafah Pendidikan Guru FPG menuntut penggunaan teknologi secara beretika, kreatif dan berkesan. Guru perlu mengimbangi kemajuan digital dengan nilai murni supaya pelajar dia bukan sahaja celik teknologi tetapi juga beradab dalam dunia cyber. Ini sejajar dengan FPK yang menekankan keseimbangan antara rohani dan intelek. Contoh, guru guna Google Classroom, Kahoot atau AI sambil tekankan adab digital seperti menghormati privasi dan beretika ketika berinteraksi dalam talian.